Malik juga berpendapat orang yang memaki hamun Nabi SAW boleh dihukum bunuh tanpa meminta dia bertaubat terlebih dahulu. Jika ia seorang Muslim, jika ia seorang kafir zimmi, ia juga boleh dibunuh sebelum memeluk agama Islam. Ulama-ulama Kufah, ini Abu Hanifah dan lain-lain pula berpendapat orang yang memaki hamun Nabi menjadi murtad. Jika ia zimmi, ia perlu ditakzir tetapi tidak boleh dibunuh. Ini pendapat mereka, berbeza-bezalah. Dalam bab bunuh-bunuh ni, nak kena hukuman ini, kalau nak kira antara mazhab ni lah, yang paling cuba mengelak Hanafi. Memang Hanafi cuba mengelak. Banyak tempat lah, dalam banyak kes jenayah ni, mereka cuba mengelak. Sebab itulah kerajaan-kerajaan besar kan dalam sejarah Islam ni, pemerintahan Islam ni, kalau yang pakai mazhab Hanafi paling popular. Sampai sekarang pun yang paling ramai Hanafi sebenarnya dalam dunia. Cuba tengok Uthmaniyah Turki, Hanafi. Kalau dari segi akidah Maturidi, dari segi fake-nya Hanafi. Cuba tengok kerajaan Mughal di India, Hanafi. Itu besar-besar lah. Tapi kalau di Andalus apa semua tu Maliki. Masa dululah Andalus tu, sekarang ni dah tak ada dah, bukan di tangan orang Islam. Spanyol lah, Spanyol sekarang.